Hehe, kembali lagi guys. Okay guys, tengok ni. Subscribe aku. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu penting ni. Korang tinggal ni aku kan lain sebab tu macam ni korang nampak video lama ni. Korang kena cari macam apa dia ni. Dekat sini. Dekat macam ada kedai ni. Ni asyik tak betul ke? Ni guys, dekat tepi ni guys. Ni ada gambar robot kepala panjang tu. Diam. Tengok ni, komen saya. Korang bolehlah cakap pasal tu. Kalau korang cakap pasal yang tu, korang kenalah ambil yang tajuk yang tu. Yang aku letak ni. Tengok contoh. Macam benda salah lah Aiman cakap ni. Ni video dulu. Tak betul ni. Contoh. Aiman, benda tu macam ada hantu lah. Tengok ni. Mai 15 Mai 2026. Tengok ni. Yang ni pula sayang weh. Tengok 8 Julai. Contoh kalau aku ejen nama Allah salah, korang komen, korang cakap. Ni, korang tinggal diam lah. Tengok aku dah lupa dah kau ni. Aduh. Aduh kau ni set ni. Okey, contoh 14 Jun 2026. Korang tinggal letak pitik, lepas tu korang cakap Aiman Faham si aku ni. Aku kena besarkan lagi ni. Tapi matikan muncul si aku. Awak salah Ganjeng Ali weh. Contoh kalau aku letaknya ni. Letak I hash. Lepas tu korang kena letak emoji. Ni aku buat video bosan ni, aku letak ni je. Salah pula. Korang kena letak mana pakai kertas. Mana ni? Betul tak betul si aku ni. Salah. ALL. Gila lah si aku ni. Bawa betul. Contoh Allah terhantar pula. Tak apalah. Macam tu. Contoh. Ni pula kalau korang tekan ni memang rugi. Kenapa semua orang buang yang tu? Ni aku guna AI nama Allah. Ni tak guna juga kalau guna nama AI nama Allah. Sebab apa? Sebab tak elok lah. AI tu dah gila dah. Mungkin pun diguna Google. Tapi masalahnya aku tak suka AI. Sebab dia tu permainkan nama Allah. Allah ke? Tak betul lah lidah aku ni. Okay, bye.